Batin-batin seluruh gugusan Sungai Siput. Di sini kedatangan tetamu kita, kawan Yek, Dr. Ifan daripada Tibet Mara Sungai Petani. Okey, silakan. Assalamualaikum. Kepada selamat petang tuan-tuan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rahim yang sekali lagi membantu kita lah daripada Tibet Mara Sungai Petani terutamanya. Untuk tuan-tuan semua, Cikgu Rahim ni adalah aktivis kepada orang asli. Jadi kepada untuk kalau kita nak sebagai jambatan kepada orang asli, ini merupakan satu peluang kepada anak-anak asli sebenarnya untuk masuk terutama ke Tibet Mara Sungai Petani. Di Tibet Sungai Petani kita ada program-program berkaitan dengan perabot, kita ada program-program berkaitan dengan digital advertising, mana-mana yang nak menjadi tiktokers dan juga yang memberikan sebagai digital perfilman dan sebagainya, silakan ke Sungai Petani selain daripada elektronik dan juga program-program berkaitan dengan sivil. Jadi terima kasih sekali lagi kerana sudi menerima kami di bumi Kampung Bawang ni daripada Tibet Mara Sungai Petani. Sekian. Okey, selepas ini doktor ada perancangan ke mana? Lepas ni kita akan pergi ke rumah Mek Hajah di Kabupaten Firaidi untuk berjumpa dengan Mek Hajah, iaitu salah seorang daripada usahawan kita yang telah kita bangunkan di bawah program PSR, di bawah program KKDW. Jadi kita akan ke rumah Mek Hajah lah lepas ni. Okey, lepas tu saya akan bawa mereka pergi ke jumpa Batin Dolah di Kampung Kajang, Kampung Cadis ni, di tradisional. Di sana anda boleh photoshoot. Percayalah. Abah mana? Abah. Assalamualaikum Batin. Hai, tengah sejuk ni. Ini dia sambungan daripada Tibet Mara Sungai Petani. Bahasa KL, kadang-kadang tak guna bahasa Kelantan tapi hasil dapatan so saya lihat Mek Hajah seorang yang ada wawasan untuk buat sesuatu yang lebih baik untuk diri dia dan juga untuk keluarga lah, insyaAllah. Okey, so Mek, anda diumpamakan garam tetapi bukan kencur. Ni kita pada hari ini kita ada sedikit sumbangan daripada pihak Tibet Mara Sungai Petani kepada penduduk kampung di pos Kampung Kajang.
jadi sedikit orang ini semoga dapat meringankan dan juga dapat sedikit gembiraan kepada masyarakat kita sekejap. Ya. Okey.